Assalamualaikum. Ingat takut tak tempat je. Tak ada. Semua family. Oh, family. This is yang order. Tapi panas lagi, saya tak tutup rapat. Bau dia sedap lah. My favourite dekat lasagna sebenarnya. I have high expectation ni. Tengok. Sekarang ni memang full time masak ke apa? Ke ini Started dengan takkan nak cerita sedih pula. Actually I just lost my wife. Dah nak masuk 3 tahun lah. So ni something for me to cope. Mak saya pun tak ada, bapak saya tak ada dah. Adik-adik pun tak ada. boleh tanya apa? Dewan meninggal sebab apa? Cancer. Cancer. Cancer apa? Dia starting dengan breast. Sorry lah kalau tanya benda ni. Takut sensitif ke apa. Tak ada. Dugi je. 21 my grandma. 22 my mum. 23 my aunt. Are you okay? Bila tak. Tapi bila my wife pun dah meninggal tu sebenarnya I happy. Sebab dah tak payah payment. Oh, Sakit. tengok sakit. Dapat dah guys. Padahal order ni. Lepas tu dia bagi extra satu. Jom kita makan. Alright, komik kecil ni. Aku punya ni. Katanya ni untuk 4 orang. Tapi nampak macam seorang punya je. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, freshly cooked. Oh, wow. I'm really enjoying this. Lasagna ni memang exceed my expectation. Dia ada DM cakap try lah lasagna dia. Lepas tu tanya dia, how confident are you dengan lasagna kau? Sedap ke tak? Lepas tu dia cakap, berapa orang dah yang pernah beli kat dia? 0 negative review. And I can see why lah. Dia memang guna fresh ingredient nampak. Ni macam fresh bay leaf ni. Bukan. Ni fresh basil. Bay leaf pula. Allah Akbar. Alhamdulillah kenyang. Memang puas hati gila. Rasa sedap. Ingredient dia pun memang yang fresh. Portion dia pun banyak gila. Yalah memang untuk aku makan ni yang untuk 4 orang memang banyak lah, kenyang gila. Untuk aku yang penggemar lasagna ni memang aku suka gila. Aku approve. Bekal aluminium tu hilang sekali.